Okey, kita masuk pada video yang terakhir. Okey, video yang ketiga. Macam mana kita nak submit artikel kita ni di dalam Google lah supaya terindeks dekat Google. Okey, selepas kita dah dapat URL URL artikel ataupun post tadi, kita boleh copy kita klik copy. Okey, kita copy lah nama ni kan. Kemudian kita masuk, kita search lah kat Google ni adalah Google Search Console Okey, klik Google Search Console, klik kat ini. Kemudian dekat bahagian atas kali ni dia ada Google Search Console. Okey, boleh klik kat sini, kemudian boleh klik Start Now lah. Okey, jadi ni adalah yang kita set up dekat web tu kan. Jadi bukan semua Gmail yang boleh login. Maknanya yang telah di set up sahaja yang kita boleh login lah. Okey. Jadi bila kita klik dia start now ni, kita akan nampaklah dekat sebelah kiri ni kan, nama website kita tu. Okey. Kemudian link artikel yang kita dah copy ni, kita copy balik. Okey. Kita masuk dekat sini, kita masuk dekat inspect mula-mula kita pilih dulu nama web kita tadi. Okey, nama web kita. Kemudian kita masuk dekat inspect, kita paste kat sini. Okey, lepas kita paste kat sini, kita enter. Okey, kita enter. Kemudian dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Ni maksud dia artikel tu tak terindeks lagi dekat Google lah kan. Jadi lepas dah keluar macam ni, kita klik dekat bahagian sebelah kanan ni adalah test live URL. Okey, klik kat sini. Okey, tunggu dia loading. Okey. Tunggu dulu. Okey, jadi setiap hari dia hanya boleh submit dekat Google ni adalah 10 URL ataupun 10 link lah. And maknanya kalau kita setiap hari kita generate 10 artikel, maknanya setiap hari kita boleh submit dalam Google ni adalah 10 lah, 10 artikel lah, maksimum dia. Okey, lepas dah keluar macam ni, URL is available to Google. Kemudian kita perlu klik request index yang ni, klik yang ni. Okey, klik request index. Klik saja. Okey, dia dah keluar macam ni, index request kan. Maknanya dia sekarang ni dia dah submit dekat Google lah. Jadi artikel kita ni yang kita telah submit ni, dia akan terindeks dekat Google sekurang ataupun paling cepatnya adalah 4 jam. 4 jam dia akan terindeks dekat Google. Okey. Jadi itu sahaja cara macam mana nak submit artikel kita tu di dalam Google lah, supaya terindeks. Jadi buatlah artikel, gunalah sistem artikel AI tadi, generate artikel, kemudian masuk dekat website dan juga ambil dia punya URL artikel tu dan submit lah dekat Google. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye.